Boleh ke ambil loan untuk beli emas? Ramai fikir bijak kalau pinjam duit untuk beli emas. Tapi sebenarnya, emas langsung tak sesuai dibeli dengan duit pinjaman. Kenapa? Sebab emas adalah simpanan jangka panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Kalau beli dengan pinjaman, setiap bulan anda kena bayar ansuran dan juga interes. Akhirnya, keuntungan yang anda harap-harapkan mungkin sama banyak dengan interes yang anda terpaksa bayar. Kalau kita mampu bayar ansuran pinjaman setiap bulan, sebenarnya kita juga mampu menabung setiap bulan. Kalau menabung dalam akaun emas gap, duit simpanan masuk 100% ke poket kita. Keuntungan daripada kenaikan harga emas juga milik kita sepenuhnya. Dengan bajet serendah RM100 pun, dah boleh mula menabung emas dengan cara yang mudah, murah dan patuh syariah. Jangan bebankan diri dengan hutang semata-mata nak simpan emas. Mulakan dengan kemampuan sendiri, simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya atau klik link di profil untuk saya bantu sebaiknya.